Terima kasih kerana terus bersama kami di Buletin Utama. Tiada yang lebih membahagiakan ibu bapa daripada melihat anak mereka melangkah ke alam rumah tangga. Bagi sepasang suami isteri di Meru Klang, Selangor, kebahagiaan berganda diraih apabila keempat-empat anak mereka memilih untuk bersanding serentak. Burhanuddin Muhammad Kadir dan Nur Rashidah Yahya menyifatkan majlis perkahwinan ini adalah momen kegembiraan sebagai ayah dan ibu. Anak pasangan itu ialah Muhammad Daniel, Siti Amalina, Muhammad Firdaus dan Siti Mariam diraikan dengan pilihan masing-masing. Idea untuk mengadakan satu majlis sahaja dirancang sejak tahun lalu, namun tidak menyangka ia disepakati kesemua anaknya meskipun berdepan kekangan dalam memilih tema pakaian, pelamin dan tarikh bersanding. Okey, sebenarnya kami tak merancang, semua merancangnya untuk dua anak, tapi tiba-tiba yang sulung pun dia kata dia ada dan nombor 3 pun dia ada. So masa majlis merisik dan apa, kami buat keputusan untuk serentakkan sekali 4. Alhamdulillah Allah permudahkan. Selain menjimatkan kos kenduri, majlis menyambut menantu itu amat meriah dan mencipta kenangan yang tidak dapat dilupakan. Baiklah, sekian Buletin Utama.